Pedas tak sambal dia? Belajar. Tumis. Tumis. Nah. Aku nak makan jauh-jauh juga tak sambal. Pedas? Pakai tangan tu senang. Nak. Jauh ke sana. Dia dapat sikit je sambal je. Ibu, perangai mami sambut je berapa perangai tu. Mak siapa? Mak siapa? Ha? Mak siapa? Tak tanya. Dia macam dia macam Pandai je. kenapa manis? Tak manis sangat. Kenapa lempengnya mana? Sambal tumis je manis kata dia. Ini je lah. Lempeng je. Lempeng. Kenapa dia tak gula? Kenapa? Kalau dia je mau. Kita tak buat gula pun. Ini dah. Taklah. Sebab kita lah karaoke abang. Ya. Tadi dah sarap. Cabai pedas. Orang makan habis tu. Cepat makan roti. Pakai tangan je. Ini tak pedas dek. Malam kau makan telur api elok. Siapa ni? Nasi dia. Yang. Sabar. Ya. Tak boleh lama nak kat rumah dia. Angah ada nombor telefon siapa? Oi, makan ni. Sahabat? Yang susu dia tu lah yang duduk dengan dia dulu. Ya. Angah kau 81 siapa tadi? Nombor siapa? Nombor siapa? Buat bawah ya. Nombor Abang Wan? Tak lu. Kak Long? Bawa mana tak ada. WhatsApp ke call biasa? Telefon biasa? WhatsApp? Kita telefon dua-dua tak dapat. Tak angkat. Yang telefon biasa tak dapat. Lalu sedap. Tukar hutang banyak. Kat Kulai banyak hari tu. Apa? Tak pernah Umar beri masa tu? Dia berulang je lah dia pasal. Lembut yang kat Penawar tu. Orang mana punya? Itu orang pemuda. Pemuda punya Kemudian campur air lima. Tak lah dia ambil banyak. Itulah. Tak tahu. tak tahu. Nanti tanya Koim. Tanya dia. Koim punya geng ambil. Dia tua pemuda. Rumah terbuka Datuk mewah. Rumah terbuka Felda. Macam hampir. Aku baru datang lepas Isyak habis. Habis dia. Tu yang minum bawah masjid. Mana tadi? Hai, sikit dulu dia masak. Kuih banyak je. Apa? Kuih banyak. Siapa nak makan kuih? Yelah, orang kedua nasi. Dia nak tak makan nasi, makan dalam dia balik nak makan. Saya betul-betul kat Pak Long. Kalau tahu masuk ajak je. Ayah makan je. Dah tahu. Dia kan ada 5 orang kan? Ayam Dah ada. Murah. 100. Cepat cair. Kerjanya sampel-sampel je. Mai kerja. Itu yang Ayu bawa dia Raudah. Sesat bawa anak orang. Memang. sedap. Dia duduk kat Oi, tahun depan lah. Sediakan tu. Tinggal datang ni. Ngajak rela tu tengok tu siapa kat tu bendaan. Kerja tu 3 jam je. Kerjanya duduk je. Alah buat kerja sikit-sikit kan. Duduk makan.
okey dia. Dia biasa keluar 5 orang kan. Dapat berapa, Mai? Dapat berapa? Kau buat apa? Si minyak ah. Simpan godol dia. Oh. Dia beli baju malam. Beli baju kat Ion lah. Boleh sempat lah. Baju nak untuk budak-budak penerangan. 6 bulan. 6 bulan lah nanti. Sebab kata anu apa? Nak pergi Ion kena simpan duit. Yalah. Pergi. Balik. Anu orang kata ayam baju hati je. Aku Dia boleh minyak wangi tengok. 3 je. Ayam benda dia. Minyak wangi dah 200. Macam dia punya lah. Bulat tu. Bulat. Aku punya dah komplain dia baru nak habis. 3 botol 159 Dia 3 botol. Lotion boleh campur. campur. Cepat habiskan. Cepat habiskan. Adik, habiskan lah. Air tu tak banyak lagi. Dia minta tutupnya dia sendiri. Air tu habiskan. Tidak. Oh, bantuan tu. Mana ada tak ada? Orang kata dapat 500. Alah. Poket seminggu. Masuk poket seminggu. Nak kuah dia tak? Dah boleh. Ni boleh tak? Ni kambing bakar, ayam bakar, sate dekat Ayam. Nawar. Dia buat kat luar. Dia duduk dalam dewan. Buat aja. Buat gitu senang sikit. Dia Tak goreng amat, ayam. Jumaat. Itu yang bagusnya. Rambo. Kita goreng ayam goreng. Ayam goreng. Makanan pada Agak menu ada isi lagi lah. 30 Tak nak. Tak nak. duitnya habis. Kos dia untuk makanan. Ini dia. Nasi kambing. Tak nak. Dah minum kopi. Dah banyak makan. Dia extend dia orang tengah cari. Sedap. Lemak berkrim. Lemak Kat berkrim. kawasan-kawasan sini tak ada durian-durian yang Tadi tu. tak lah. Dah terlepas kan? Balik lah nanti. Sikit sayang. Dah dah di sini. Hari ini. Mana tak lalu sini balik? Tak, nanti boleh jumpa dia. Baik, pantan ni. Angah susu. Dah nak habis dah. Aku Angah saya nak minum. Oh, ni. Tu. Angkat ni dia tak nak pilih. Lepas tu? Oh tak. Dah ambil. Betul dah ambil. Tidak. Ada-ada. Yang kita nak rasa tak? Tolak. ni ada tu. Kosong. Kopi. Sedap lah, Mak. Mak, sedap. Kita kopi susu. Dia beza ni je, beza ni. Dengan terpedaya. Sedap kan? Baik ke? Sedapnya. Air jangan boleh. Kita tutup. Airnya tutup. Oh, ada tutup. Tak tutup. Angah dah bayar. Mak kat situ ada telur pindang. Ada kan? Tu. Mana? Nampak. Tak tutup. Aduh, tak tahu. Budak ni tak habis. Tak nanti kejap. Nanti biar air. Abang mana yang jual keripik jalan ni? Kedai keripik. Ada yang di belah sini. Hitam. Tak, depan ni ada. Ada. Jauh lagi ke tak? Kita cari ke restoran malam-malam tu. Itu dah mati dok. Serius dia. Ada lah bang kat sini. Bukan aku tu. Belakang dia orang sewa kahwin. Kerja kahwin. Ada restoran dia cari tanya banyak-banyak. Alah, jangan ingat-ingatkan abang. Restoran tak ada. Nampak kedainya. Tenang. Sekali balik tak lama. Gelap tak ada. Tak jumpa.
Untung masa kita tak lapar. Kalau lapar singgah jahanam. Ha. Kalau kita tinggal jahanam kita. Saya tu dah. Tapi masa kita pergi tu